Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara download CJ/SSM secara online melalui website EasyBiz. Tapi sebelum tu, boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, mula-mula kita buka dulu Google dalam telefon kita. Kemudian kita buat carian EasyBiz. Kita type je EasyBiz dekat sini dan kemudian akan keluar hasil cariannya ni. Lepas tu kita klik je yang ni. Seterusnya akan keluar paparan utama EasyBiz yang ni. Dekat sini kita perlu sign in masuk ke akaun EasyBiz kita. So kita perlu masukkan username bagi akaun EasyBiz kita dekat bahagian sini. Lepas tu, kita perlu masukkan password EasyBiz kita dekat bahagian sini. Seterusnya, kita perlu salin semula verification code yang dipaparkan dekat bahagian bawah ni. Lepas tu, kita klik sign in ini. Seterusnya, kita akan dibawa ke paparan utama akaun EasyBiz kita ni. So, di sini ada dua cara untuk kita download CJ/SSM kita. Okey, Cik Ya akan tunjukkan kedua-dua cara tersebut. Okey, untuk cara yang pertama ni, ia sesuai untuk orang yang mula-mula daftar SSM dan masih belum lagi renew CJ/SSM. Okey, cara-caranya adalah dekat paparan utama ni, kita kena klik je pada bahagian My Business Service ni. Lepas tu, kita perlu klik je pada bahagian Registration Status or History ni. Seterusnya, keluar paparan di bahagian bawah ni. Okey, untuk bahagian bawah ni, kita klik je pada bahagian Approve ini. Lepas tu, akan keluar senarai urusan yang telah di-approvekan. So, kita klik je pada bahagian Action ni. Lepas tu, akan keluar Main Information ni. So, dekat sini, kita perlu scroll ke bawah sehingga kita jumpa bahagian bawah ni. So, untuk download CJ/SSM kita ni, kita perlu klik je pada bahagian Download Borang A, Borang Certification dan Download Business Information. So, secara automatik CJ ini akan di-download di dalam telefon kita. So, kita boleh klik je dekat bahagian download di atas ni untuk kita dapatkan semula dokumen ataupun maklumat ataupun juga CJ yang kita download tadi. Okey, ini adalah contoh CJ Borang A dan ini adalah contoh CJ bagi maklumat Business Information bagi syarikat kita. Perlu diingatkan untuk cara pertama ni khas bagi yang baru daftar SSM. Okey, untuk yang dah lama daftar SSM dan dah pernah renew CJ/SSM melalui website EasyBiz ni, okey, cara dia agak berbezalah sedikit. So, kita klik je pada bahagian My Business Service ni. Lepas tu, kita klik pada Renew Status or History ni. Seterusnya akan keluar paparan Business Renewal Transaction ni. Dan dekat bahagian bawah ni, kita akan nampak senarai urusan renew CJ/SSM kita yang kita renew secara online melalui website EasyBiz yang sebelum ni. So, untuk download CJ/SSM kita, senang je. Kita klik je pada bahagian Action bagi urusan renew yang terkini ataupun terbaru yang kita lakukan secara online ni. Lepas tu, akan keluar paparan yang ni kan. So, kita scroll ke bawah dan kita boleh klik di semua bahagian download ni untuk kita dapatkan CJ/SSM bagi syarikat kita. Dan CJ ni akan di-download secara automatik ke dalam telefon kita. Mudah kan cara-caranya? So, setakat itu sahaja perkongsian Cik Ya kali ini. Jumpa lagi next video. Bye!